Mana yang lain? Kereta dah hidup, orang ni tak ada. Mana yang lain So hari ni kita ada makan-makan untuk celebrate kawan-kawan kita orang yang lahir bulan Februari. Tak termasuk kau. Padahal birthday dia juga. Februari. Dini, saya, Umay, Fiza. Jangan tanya kenapa diorang bersepakat sebab time dekat hospital tu diorang sebenarnya dah satu hospital. And then mak diorang macam, kau lah keluar dulu. Okay, aku keluar dulu. Mak, Dini keluar dulu. Maksudnya kamu keluar dulu. Saya keluar dulu. Tahu pun baliklah Fiza keluar. Dini 1 hari bulan 2, aku 2 bulan 2. Umay 5 hari bulan 2. Mak Fiza delay sikit. Lambat sikit. Hari ni kita orang bukan nak buat makan-makan je. Kitanya cadang nak surprise Umay. Katanya rindu mak. Kita pun bawa lah mak dia nanti. Tapi kita tak tahu macam mana keadaannya nanti. Kita tengok dulu. In case kalau mak dia tak dapat datang, tak dapat lah nak buat surprise nya. Tapi kalau datang, Alhamdulillah. Semoga kita orang punya plan jadi and Allah memudahkan. Amin. Kawat doa aku Kita orang ni ambil kereta sewa. Abang dah bagi sewa tu, isi lah minyak. Kata dah bagi minyaknya kosong. Habis cara mana nak jalannya? Asal kita orang nak ambil kereta sewa je, minyak tinggal 1 bar. Betul-betul kosong weh. Ni kita orang nak pergi isi minyak, itu pun bawa 20-40 kan. Pasal tak nak menekan, nanti minyaknya habis. So Dini isi minyak and Syera isi Tashengo. Kita orang nak pergi DIY, nak cari barang. Abracadabra. Tipu semua. Hahaha. Kenapa? Dah tengok kat ICT tu je. Betul lah. Umay pink. Umay pink. Umay ni. Ambil biru, ambil hijau. Dah. Biru. Mana Fiza? Biru ni ke hijau kan? Fiza hijau. Kuning. Terkala. Kita dah sampai ICT Central. Sekarang kita tengah cari parking. Ini doa makan hari ni. Allahumma barik lana fima razaqtana inna benar. Allahumma laka sabtu mana? Semoga doa dapat parking. Semoga doa-doa kami yang teraniaya ni dimakbulkan. Alhamdulillah kita dapat parking. Weh, sempat rakam weh. Tasha. birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Oh boleh. Baik tu.
Biru betul. Tadi rasa guys. Okay. Sorok Swiss tu ada yang Macam tu. okay. Cheers. Tadi main. Apa orang minum? Atletik lah. Yeah, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kenapa datang? Siapa mesej? Siapa kan? February babies. Untuk semua February babies. Birthday Daisy apa lagi? Pizza, Dini. Oh, ni 4 orang lah. Kakak punya tu. Daisy yang dia punya tadi baru dia. Mama tak sihat. Enjoy lah. Bye. Seorang juga ya. Sushi kan tinggal dia. Baik aku main. Birthday Nada. Sudah ulang tadi. Dia memang dia dah sediakan ada tu kita pilih. Semua sudah. So sekarang ni misi untuk habiskan makanan sebab tak nak kena penalti RM20. Tak ada. Settle makan. Kenyang weh. Kau buat apa? Buat apa weh? Apa weh kau orang tu? Tak di atas dia. Laisi kau tinggi kan. Kau jangan belakang aku. Dalam lagi. Dia tak pun tarik bontot dia ke depan sikit. 400. Jap. Wih, comelnya. Sana banyak. Kejap. Ni. Sini sikit. Sini sikit. Sini sikit kan. Dua tiang. Tadi kita dah buat. Pelotak dia.
buat last vlog dari tadi. Oh ya ke? Ada alamak. So alang-alang lah masuklah vlog ni. Terima kasih Najwa. Lambat sikit lah tapi Ini sebenarnya dia nak menekan. Dia menekan dekat WhatsApp kan. Aku busy sebab kan kita pergi Shalam. Lepas tu aku cakap, ya Allah, kenapa dia cari-cari aku ni? Lepas cakap lah macam ni esok tak boleh ke kan? Ini kalau esok layu dah. aku tak cakap lah layu. Aku Ah. cakap lah malam ni lah. Sekejap je, tak apalah. Susah nak kontak dia sekarang. Retis jadi blogger. Hari ni je sebab kita pergi Shalam. Sejak jadi blogger ni retis tu. Tak nak angkat call dah. Aduh. Tak ada, sebab aku dah janji nak bagi dia dulu. Sebab di sini orang first yang datang dekat aku masa aku tak ada siapa-siapa. Masa aku tak ada kawan, tak ada. Dapat bunga first time. Macam bunga palsu tapi tak original dia, fresh. Jom weh. Hello. Baik Najwa. Kenapa cari aku ni? Cari lah, susah betul nak kontak. Sorry ya. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Bye.